Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 19 tambah lagi. Okey, lihat sini. 1000 apa ni? Ini 100 kan? Ke 10. 100. Ya. 214. 10 tambah 4, 14. Ni ya. 1214 tambah apa? 6. 1 2 3 4 5 6. Okey. Kamu tambah je lah. Okey. Berapa? Okey, 1220 kalau kamu tambah. Okey, kalau nak senang kamu tengok ni. Okey. Lihat ni. Macam mana nak tambah kalau ayat matematik. Ayat matematik macam mana nak tambah. Okey, macam ni. 4 tambah 6 10. Okey, 4 tambah 6 10. 1 dekat atas ni. 1 tambah 1 2. 2 turunkan 1 1220. Kalau nak tambah macam ni, ya, susah sikit lah. Okey, dalam bentuk lazim senang, biasa murid buat. 4 tambah 6 10. 1 dekat atas 1. Kecil je buat. 1 tambah 1 2. 2 turunkan 1 turunkan. Pastikan rumah yang betul. Jangan macam sifar ni kat sini, 2 kat sini. Okey. Jelas? Okey, baik. Ni pula. Boleh buat sendiri. Seterusnya B 4083 tambah berapa sama dengan 4358. Kita terus ke sinilah. Okey, 3 tambah berapa? 8. 5. Okey. 8. Ini ada 5 nombor kecil pula. Ini nombor besar. Ini dah tentu 15. 7. Ini 1. Okey, 1 dekat atas. Okey, 1 tambah berapa? 3. 2. Ini jawapannya. 275. 275. Ya. Okey. Ini 275. Bawah. Seterusnya bawah. Ini berapa ni? 7. 7,000. 7,300. 1 2 3 4 50. Okey. Tambah 1,800. Ni sifar puluh tak ada kan? Sifar 1 2 6. 1,806. Okey, buat bentuk lazim. 7,350 tambah 1,806. Okey, pastikan kamu duduk rumah yang betul. Jangan sengit. Jangan pergi rumah orang. Okey. Sifar tambah 6. 6. 5 tambah sifar 5. 3 tambah 8 11. 1 dekat atas kecil.
1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. 9,156. Okey. Kamu tulis kat sini. Okey? Itu saja.